Okey, punca dia kita dah tahu ya. Bila chemical atau minyak tu berjumpa dengan apa polisterin ni, polisterin nama dia. Aduhai, gabus. Keluar asap bro. Ayo tak tahu mak balik bawa kayu. Sedut gas. Kita dah buka dashboard. Kita tengok kat cooling coil ni tak ada apa-apa. Asap pun dah hilang. Dia bila kita off kadang-kadang dia keluar asap daripada sini. Penyiasatan diteruskan. Okey, punca dia kita dah tahu ya. Bila chemical atau minyak tu berjumpa dengan apa polisterin ni, polisterin nama dia. Aduhai, gabus. Dia ada macam jadi macam terbakar lah kat situ. So bila saya buka memang polisterin ni ada macam kesan-kesan dia cair lah. Tu yang menyebabkan dia bau hangit tu dan berasap. Mudah-mudahan kita pastikan nanti.